Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ismail, kita kat mana sekarang Ismail? Kenapa kau pandang atas? Ada apa kat atas? Oh my god, kita kat bawah apa tahu, Map? Sabar. Okay, sekarang kita sedang nak cari tiket untuk naik tangga, mendaki. Untuk mendaki Eiffel Tower. Kita tak nak naik lift lah. Kalau korang datang Eiffel Tower, pastikan anda naik tangga. Naik lift, nak kata Ismail ialah overrated lah. Bukan Ismail baru je lepas beli tiket bawah 24 tahun yang berharga hanya €4. Okay, kalau kita tengok tak ada line pun sebenarnya untuk naik tangga. Kalau nak cepat, naik tangga. Merci. Wow, this is Uber awesome. Okay, untuk video kali ni kita akan tanyakan beberapa soalan kepada Ismail. Kita tengok sama ada Ismail ada enough info ke tak pasal Paris. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Apakah soalan itu? Namakan sungai yang merentas di tengah bandar-bandar Paris. Something like that. Tahu. Apakah jawapannya? Jawapan betul. Oh, Kita tak tahu macam mana nak sebut dia, tapi L-A-S-E-I-N-E. ya, dah sini. Soalan kedua. Tulisan. Berikan cara untuk kita sebut perkataan Paris dalam bahasa French. Hari. Alamak. Saya layak. Ini Montparnasse lah. Tinggi ya. Okay, soalan kedua. Berapa banyak kedua ke? Dia susahkan kedua. Empat. Aku suka jadi madu. Siapakah Presiden France? Kau? Saya memang tidak tahu. Tak tahu. Presiden France sekarang ialah Hollande. Tahu macam mana sebut. Okay. Sebut excuse me dalam French. Excusez-moi. Yalah. Excusez-moi. Boleh terima. Ialah engineer dia. Tak ambil simple. Apakah syarikat telekomunikasi yang menjual baju? Aku tahu nak aku ada idea masalah. Frank ke? Tahu. Jawapannya French Connection. Siapakah Charlie Hebdo? Charlie Hebdo yang magazine tu. Apa nama? Magazine yang kontroversi yang sort of menyuarakan kebebasan bersuara dan expression of freedom dia dipersoalkan kenapa perlu interfere hingga menyakitkan dia orang. Semangat tunggulah. Tempat paling nice kat France. Tempat paling nice kat France kat nice lah. Aduh. Ni. Yang ini kena saya dah sebut.